Kita nak pergi pantai dekat PDP. Ada orang juga main pagi-pagi buta. Kenapa orang kan main juga? Pakai tu habis. Ya ada, ramai. 4 biji, 10 biji lah. Orang macam tu kenapa ya adik ni? Tak baik lah adik kata orang biji-biji. Biji-biji tak apalah. Biji-biji. Biji orang. Empat orang ke macam tu lah cakap. Adik pelik aje tau. Jangan duk sebut pelik-pelik. Pelik aje sebut bahasa Kedah tak ada. Peliak. Adik tak boleh macam tu. Kedah pelik aje. Ini semua nak tambah Q. Jangan sebut macam tu tau. Itu mencarut. Mencarut. Ha. Kenapa? Macam adik kata pen apa semua tu. Ha tu adik tak boleh sebut macam tu, okey? Faham? Bahasa Kedah pelik aje. Okey? Pelik. Ni kan nak tambah-tambah Q. Kamu tak apa. Dah tak akan tutup adik. Dah penuh adik. Nak pergi mana ni? Dah ni. Tak akan tutup lah. Nak pergi mana? Dah tutup belum? Tambah Q tu mencarut. Apa? Tak dengar dia. Nak pergi mana? Panas sangat, panas. Tak mau. Kau ni dah hitam dah. Otong ah. Masak semua dah masak dah. Aku penakut. Okey. Nak berak ah. Nak berak ke apa? Nak duit. Ha. Baru dah mati dah, Min. Ni apa ni? Tu apa Syamil isi ayat tadi? Apa Syamil nak kata? Ibu! Bagi foto kat Syamil. Tak. Ibu! Body set. Aja panas ah. Mana mandi? Petang. Petang kan? Dah mandi kau nak balik. Tak, balik lambat. Balik lambat lagi. Tidur balik. Kita balik malam. Besok pagi. Anak hang tu penakut pek. Kami duduk panggil lah. Suruh pergi tempat dalam sikit tak mau. Duduk seorang dia. Dia orang ceras. Tu sama. Saya baju duduk per dekat Alisa. Batu banyak hang ni lah. Aku tak ada perak. Oh ni swimming pool okey sikit. Ke mana? Tahu je nak main pasir. Ni makan panas kau sedap. Hari Pak tak mandi laut. Pak Is tak mandi Nak laut. main pasir. Kenapa kan? Pak Is tak mandi laut kan? Pak Is teduh ke? Pak I. Kita main Duduk pasir. macam ni. Lepas tu Pak pergi teduh mana? Adik abang aku. Tu. Duduk main kat tepi-tepi tu tempat teduh je pasir. Aku nampak duduk kat panas kena. Tapi hitam merah. Hitam lagi. Jangan main kat adik. Kau nak turun ikut mana weh? Weh. Ibu, kalau nak buat bola, ambil air kat sana boleh? Kat mana? Ibu, boleh tak mandi sekejap? Belum lagi kakak. Hai, bos. Mandi sekejap. Panas. Main pasir. Janganlah panas. Mana tempat teduh? Boleh tak bau? Bye-bye. Ibu tengok dari atas ni main panas kena dengan ibu. Betul lah kami lah. Sebanyak balik lah. Nak berdua. Ha? Buang air berjemuk ni kau sakit tak air. Takkan nak ubah lagi. Dah lah. Kali ubah ni aku ubah tu dalam boleh. Wah, dia dah mula. Enggak. Dah sampai belum nak tengok. Untuk. Dapat kau upi habis lah. Tak ada orang lain, tak ada peluang. Tu pun tak belah mana telefon ni. Orang kata belah sana. Sana Cakap lah. sana. Makan dulu, makan dia. Farida potong, tolong. Tangan yang foto. Foto, tak apa. Foto. Makan ciku. Tangan kotor. Sama ya. Bila ni dia kembang lah. Ciku mana ni? Tanam? Pondok pula. Batang kali. Batang kali. Mana dia makan yang tu, potong lah. Batang kali, Hmm? Bu. Di malam Macam betul lah. Oh macam tu, dia macam tu. Dah basuh dah? Dah mak kan mak dah basuh, mak dah ni dah apa berus mak kata. Oh, kopi dah. Sedap kan? Hmm. Sedap kan? Makan. Dia pun ni main mana nak indah. Mau tangkap bukan. Dia kena pakai pisau baru banyak isi. Tapi kita makan macam ni Basuh dah. Sedap. Tapi rugi. kulit rugi lah isi tak banyak. Kulit boleh makan tak? Jatuh Boleh ke? Lampung kita tak gila. Tu, mana hikung? Ayolah. Pakai kaki ni. Tak
Kau masuk di sana. Pasal situ lah pantai tu. Ada. Tu dia pun main kat sini. Kita suruh dah kat ni. Tapi air jernih tu. Tu dia pun main kat sini je. Air kat sini. Apa dia? Air jernih. Ni dekat pantai Purnama. Dia pergi langkah pihak orang kami, kakak. Ni tak nak. Tak nak ni. Ni. Tak sini. Kakak mana aku boleh kan. Dah makan pun biji tadi kat 10 biji dah. Tak apa, saya nampak. Mata nampak dia depan kat sini. Pak Lang apa? Bang. Semua macam Tadi. Air putih. Tak mau tak mau dia pun. Dah dia tak letih hari cuti dia dah. Lepas tu dah kata pula nanti aku nak pergi tepi nak tak boleh pergi cuti. Ha? Dia tak balik lagi terbang ke sana nanti. makan rumah ni biasanya makan kat Manu Syahidah. Kalau apa-apa kerja yang mak duduk piala tu mana apa? Yang elok lawa tu ah, Manu Syahidah. Oh, dia tak duduk tu dah. Duduk, tapi kalau macam nak makan-makan ke apa, rumah Manu Syahidah. Rumah mana? Kat depan tu Cuaca juga pun ah. elok ni, tak hujan. Yang tempat duduk rumah lama Ni tu kemah ni. Macam nak boleh teduh kejap. Sudah cabut dah. Laki dia Tu boleh lah. Tapi view dia memang cantik ni. GMT. Ni di pantai Purnama. Ada yang main kat kecil tu. Nasi. Yelah. Dia ada putih kan? Ni pun nasi. Nasi banyak lah. Dia tak kisah tadi. Petang lah dia tu, petang. Nak kena jaga biar itu. Pergi sana lagi orang masuk lah. Petang sikit Yang kan. boleh. Sangkrit apa? Sanskrit. Wah, air jernih lah, air jernih. Adik, adik ikan banyak. Mandi lah dulu. Ha? Tak boleh, air basah. Ayah rakam. Kajak. Cepat. Jadi. Hai barang. Jadi. Pergi jauh-jauh. Tak payah ayah pegang. Cepat jadi. Wah, air jernih. Benar ni, benar. Benar. Air ni sejuk. Wah, tak bawa ni. Tak buat snorkeling. Buat snorkeling best. Pegang. Banyak. Dulu tak kupak. Sekarang okey je. Ayah cuba pegang Kamila. Pak, air lampu. Pati lampu. Satu. Apa? Dua. Satu. Dua. Ayah nak juga. Ayah nak juga. Satu. Dua. Tak apa. Satu. Dua. Tiga. Best mati. Saya nak buat dah. Tak. Best lah. Kakak, cuba buat macam ni. Ada lagi macam ni. Buat macam ni, Kak. Kakak macam ni. Adik loncat. Satu. Dua. Dua. Tiga. Loncat tinggi. Macam ni. Mak tolong. Kau mak tolong. Wah, sedap sekali kita lepak sini. Sedap. Pergi kat pantai. Cuaca pun cantik. Kita pergi tengah. Kita tengah. Okey, sekali Ayah. ni masa. Adik, Tidak, ayah. ibu hang kat atas tu. Tak nampak lagi. Apa? Kakak. Ayah nak. Tak payah. Adik ni, tangan basah. Ayah rakam je. Adik mandi. Hello. Kakak buat. Ayah tolak kakak. Cepat. Ya. Kakak. Sini batu. Tak payah. Ayah. Naik. Kat sini semua tak ada batu. Satu. Aku ayah sama. Satu. Loncat lah ni. Satu. Apa? Kakak menyelam. Saya. Tengok ni. Ayah cuba cek. Saya tengok. Dua, tiga. Betul. Cantik air tu. Tengok ni. Rugi tak buat. Ayah buat lagi.
Dah tak payah. Kak, tak payah, dik, tak payah. Air tak pakai dia pun. Kejar dia. Jam. Tapi dia tak boleh macam ni. Tapi mungkin sekarang ni air tengah pasang mati. Kalau biasa kan waktu macam ni air dah surut dah ni. Surut biasa dia akan surut jauh. Tapi hari ni dia surut macam ni, air pasang mati sini. Tapi tu cantik ni. Tu adik. Buat macam ni kita cari ketam cantik ni. Tu cari ketam. Kau nampak ketam? Kau baru ingatkan aku jaku. Mana? Tadi. Apa ni? Salah. Pergi lah tak buat snorkeling. Buat snorkeling best ni air gini. Apa kedua ni? Mari. Ketiga ingat mula-mula apa? Bola-bola. Kita buat ada apa ketiga? Ketiga. Betul. Berenang. Kata. Pak lomba berenang. Lepas tu keempat. Padik. Ketiga dan nanti kita. Pertama. Okey, kedua. Ketiga. Pak ni menyelam. Lomba menyelam cepat. Lomba menyelam. Adik menyelam. Menyelam sampai ke tu. Sampai sini. Sabar. Kamila main taci. Tak apalah. Cepat. Okey, bayar lepas. Kejap je. Tak boleh lah. Tak boleh. Okey. Lagi bebas gila. Ni dah berapa? Alisa keempat. Aku nak cari macam tu juga. Kau belah bawa. Sekarang ni waktu tengah hari lebih kurang dalam pukul 2, 1.30, pukul 2 macam tu lah. Air pun pasang mati. Satu pun tak panas. Okay. Malah anak perempuan. Waktu tengah hari. Kau bila hitam lah. Kaya rugi tak mandi. Main tak mandi. Dia kata nak mandi putih-putih. Sama. Jadi orang putih. Habis kopi kakak punya apa tu? Panau tu. Dia macam lupa Elok lah kan. berendam dalam tu. Air garam. Banyak garam. Itu yang jadi macam tu. Air garam lah. Bila dah gambar? Buat bersusu. Ni kamu nak? Tengah hari tengah surut ni. Banyak tu nak hilang palat ni. Tapi tengah panas. Mana bagi bang? Hitam. Buang kat sana, buang kat sana. Pergi mana? Dia buang kat sana. Duduk belah sana lah. Duduk situ tu. Saya duduk nak makan ke? Makan nasi ke? Woi,
Hai korang. Jom ada masuk katanya. Hai korang. Okay. Hai korang, kita nak mandi pantai. Ada kamera. Tengok ada kamera. Berarti kau berapa? 56. Berapa sikit? Kita nampak sama kau. Ayah. Apa ayah? Tengok ayah. Alisa. Tunjuk Alisa. Tunjuk. Tunjuk tu. Rakam semua. Tu. Tu dia. Jauh dah. Tunjuk. Tunjuk. Anak Faizal. Anak Nurul. Anak Moya. Faizal. Dia Faizal. Saya boleh yang dalam tapi ni tak boleh kena air. Nanti rosak. Kena air nanti orang. Dah betul. Ayah, kalau terkena tali. Tadi tak apa. Memang sikit. Kita boleh. Jangan bawa sangat. Macam ni boleh? Boleh tak boleh. Sini. Apa tak? Dah ayahkan dah. Sini dah ayahkan. Ayah, aku dah pernah juga. Ayah sama je. Kita basuh ni. Kata tak boleh kena air. Kamera tak boleh. Ayah nak. Cepat tinggal sok. Jangan kena air. Jangan. Kau nak ganti Omar? Nak. Tak payahlah. Mandi cepat. Apa lah? Ini bukan pelambung kau. Cepat dah nak habis dah ni. Oh, cantik sini. Bateri apa? Bateri ayah. Dapat jauh nak. Cepat nak rekam lah. Okey, gambar. Amila. Kita ambil foto macam ni dua. Dua saja. Saya satu nak dia. Kalau kau nak tiga lah. Cepat gambar cantik ni. Kalau lagi satu nampak. Satu lagi. Kamu ambilkan. Kamu ambilkan. Oh, tak nampak. Ayah. Tengok sunset hari ni. Ayah. Apa tu yang ayah ambil ke sekolah tu yang waktu hujan tu. Ada orang kata, ada lensa bomba lah. Ya ke? Alah yang tu. Oh, yalah. Ingat tak? Orang kita boleh dalam-dalam. Kita tengok sunset di Pantai Purnama Port Dickson. Sekarang ni jam berkurang jam 7. Sana sunset. Kita tunggu waktu sunset. Itu ibu semua kat atas tu. Tak payah. Anak-anaknya di sini. Air cantik jernih. Ambil je lah biskut. Sekarang ni air pasang mati, jadi dia pasang tak berapa jauh. Jadi sesuai lah untuk mandi-mandi. Tiga lah. Aku, saya, kau. Aku. Akak nak. Ni masa ni adik umur 7 tahun, kakak 10 tahun. Ni kami, ayah, Kamila. Ambil apa? Ambil biskut. Sebab tadi di tabak. Benang dia. Ayah nak rakam benang. Hai. Start benang. Lagi. Oh, lagi. Lagi. Kakak. Cepat. Kaya ni, benang. Sana, jauh, sana. Tuh. Sini. Batu tu. Cakap dah ke sana. Sana. Kenapa? Ha?
Apa? Nanti kau kena kacau. Kenapa? Kenapa? Rantai tu. Tu Ha? ada wanita tu. Itu tak boleh. Itu macam kacau nak sebab ada. Sini tu dah baca. Mana? Tu rantai wanita tu. Oh, rantai itulah. Mana? Diorang ni rantai, dia tinggal kat situ. Bukanlah dua kata. Tadi kan dia cakap rantai siapa ni? Diorang yang semua kat situ. Ya ke? Ha. Oh, biarlah. Itu yang rantai Cina punya tadi orang tengok. Dia dah baca. Rantai Cina? Nanti kalau kita pegang kalau kita kacau. Mana tahu bukan mana Rantai mana? Tengok, jom. tahu Mana rantai dia? Pergi mana? Nak buang? Kenapa? Oh, korang punya lah. Nah, pergi rakam. Siapa tu? Dia tak ambil. Oh, punya lah. Bukan, jangan usik. Dekat jumpa rantai menantu. Ha, Loceng macam tu. ha. Orang punya lah. Dah. Ha, Ha, dah. Ha. ha. Dah, jom, jom. Bahaya. Orang Cina punya dah tu kan. Tengok gaya. Tengok. Oh. Aku tengok atas. Tidak, ni kot. Cepat, romba lagi dapat teh. Cepat. Jom. Ravi, cepat! Oh, dapat apa tu? Ha? Ni kenapa ya? Mana? Dia lekat kat tangan. Tu dia. Ya Allah. Dia ni kenapa ya? Kenapa? Ni kenapa tahu? Ikan dia. Ini aku takut dia orang makan lah. Dia makan. Hai. Dia kenapa mata dia? Dia mana? Wan. Dah, dah. Jom, jom balik. Dah, dah, jom, jom, jom. Lepas balik. Sekejap. Tak nak. Akan aku ambil kerang tu je. Umang-umang tu. Eh, mana boleh hidup letak kat aquarium. Cepat. Dah, jom. Buang je lah. Tak nak. Tengok, nak datang. Lepas. Bye. Bye. Macam mana? Macam mati je lah. Dah, jom. Kau mati je. Weh, kau mati je. Oh, jom balik. Nek, jom. Kau mati. Weh. Dia dah usah tangan. Ini lah kau Dah, nak balik dah ni. Apa tu? Ha. Adik, jom. Dia apa malam dah ni? Jom. Dah. Lama dah. Kan nak balik. Dah, nak balik dah. Pukul 7 lebih dah ni.